Abang Syarif 10. Nanti kalau sempit kat sini, kalau nanti pulang ke seorang, bawa pergi naik Oh, tak ada tu. Awak pakai. Ganti. Saya rasa dia lebih bang. Sekejap, ada kaki je. Stop. Ini hilang dia tu. Okey, ni semua guide kita. Yang mana ada gelang merah tu, itu lagi yang kita. Okey, kita akan mendaki dari sini ke air terjun Pelangi sejauh 1.3 kilo. ambil Maggie cup dengan air. Sebelum redeem tu tunjuk gelang merah dulu. Make sure gelang merah semua nampak kalau korang terjatuh ke apa, kita orang tengok gelang dulu. Kalau bukan tak ada gelang, kita tak tolong. Kalau korang terhanyut ke apa, tak ada gelang, kita tengok dia. Ni gelang emas kat dalam air terjun ni. Ni gelang emas kita. Ini partner ni.
Main tu ais. Main tu panas. Ini adalah kali pertama aku melihat air terjun dengan ketinggian hampir 200 meter. Curahan air terjun yang membiaskan cahaya matahari pagi di antara 9 sehingga 10.30 pagi, maka terjadilah fenomena pelangi yang memukau. Hai, nama aku Muhammad dan ini pertama kali aku voice over. Aku meluangkan masa 18 jam untuk mengikuti day trip ke air terjun Sungai Lembing dari Kuala Lumpur bersama-sama dengan random group daripada TikTok. Trip ni aku jumpa di posting TikTok dan kalau anda nak pergi boleh check out TikTok 2 Escape. Dan juga korang akan dapat makan Maggi dan air minum panas dekat atas. Aku disambut dengan suasana kabus pagi yang tebal dan sejuk. Setiap ahli akan diberi gelang merah sebagai tanda kami adalah daripada kumpulan ini. Untuk sarapan pagi, aku makan 2 keping roti saja sekadar alam penuh. First stop kami adalah di Sunrise Hill. Pemandangan dekat sini sangat memukau dengan kabus yang tebal dan golden hour yang menghasilkan reflection dan juga warna yang sangat cantik semasa aku merakam video. Disebabkan aku selalu leka ambil video, nama aku kena jerit berkali-kali sebab terlepas momen bergambar dengan semua orang. Ini adalah kali pertama aku melihat air terjun dengan ketinggian hampir 200 meter. Air terjun Pelangi. Nothing to talk. Cukup sekadar berdiri dan menikmati momen itu. Momen macam inilah yang buat aku sanggup travel dan menghasilkan video. Bila balik rumah, footage saja tak cukup. Musiklah yang menghidupkan semula rasa yang aku alami masa tu. Sebelum ni aku pernah cuba beberapa music library yang lain. Asyik scroll lama saja. Lagu pun rasa macam lebih kurang sama. Susah nak jumpa yang betul-betul kena dengan mood. Lepas tu aku jumpa Epidemic Sound. Semuanya rasa lebih tersusun dan senang nak cari. Kalau aku sendiri tak tahu macam mana nak describe perasaan aku masa tu, aku cuma type saja dalam search from real artists and real songs. Dan bila jumpa lagunya yang tepat, terus semua memori itu datang balik. Terima kasih Epidemic Sound. Aku nak mengucapkan terima kasih kerana korang sanggup menonton video ni sampai habis. Kalau korang rasa korang suka video konsep macam ni, iaitu cinematic hiking yang ada elemen view, landscape, bunyi-bunyi haiwan, lagu soft dan juga beberapa information, harap korang boleh share, like, komen dan bagi tahu kat kawan-kawan korang. Dan juga korang boleh DM aku, kita boleh hiking bersama dan masuk dalam frame aku. Okay, so terima kasih. Appreciate your time.